Kata Al-Fadl Ibn Abbas, satu hari aku pergi ziarah Nabi. Dia aku tengok Nabi dalam keadaan lemah, sakit, demam. Nabi sebut kat aku, hadir mu piping tangan aku mata. Maka dia pun piping tangan Nabi. Nabi naik atas mimbar masjid dia. Nabi kata kat aku, mu kupu orang belakang. Maka aku pun kupu lah orang mari. Nabi pun sebut, mana-mana orang yang pernah aku katak belakang dia, maka ni belakang aku. Kisah hari ni. Mana-mana orang yang pernah aku cela maruah dia, hina dia, ni maruah aku. Balas hari ni. Mana-mana orang yang aku ada ambil harta dia, ni harta aku. Ambil balik hari ni. Janganlah ada di kalangan kamu ni berasa, kalau kau balas balik, kalau kau tuntut balik, nescaya aku akan jadi bermusuh dengan Rasulullah. Jangan Nabi kata. Sesungguhnya permusuhan bukan sifat aku, dia bukan tabiat aku. Dia orang yang paling aku kasih, Nabi sebut. Orang yang menuntut hak dia atas aku. Jika dia mempunyai hak, dia tak kecek-kecek belakang. Ataupun dia memaafkan aku, dia reda dengan aku nak balik jumpa Allah Ta'ala dalam keadaan jiwa aku tenang. Kemudian Nabi pun turun semaya zuhur. Lepas semaya zuhur, dia naik pula mimbar. Maka dia ulai pula kata-kata dia ni. Tiba-tiba bangun seorang lelaki, dia kata, ya Rasulullah, aku ada 3 dirham atasmu Rasulullah. Nabi kata, aku tak kata menipu, dan aku tak suruhmu bersumpah. Kamu cerita, mari mana 3 dirham tu aku tak. Maka lelaki ni ajak, dulu satu hari, ada satu orang miskin lalu depanmu Rasulullah. Lepas tu mu kata kat aku, wi dia 3 dirham. Maka Nabi sebut tadi, wi balik pitih dia 3 dirham. Jangan malu, Nabi sebut jangan malu. Pulai balik hak orang. Malu di dunia lebih ringan daripada malu di akhirat. Selepas daripada peristiwa ni, Nabi sakit berat. Dia tidak jumpa dah dengan orang ramai. Dan lepas tu dia meninggal. Kisah ni mengajar kita satu dah. Bahawasanya Nabi ni Rasulullah, betapa gerungnya dia balik ke Tuhan. Dalam keadaan dia pernah menghina orang, dia takut. Dalam keadaan dia pernah menzalimi hak orang. Dalam kita menghabisi sisa-sisa hidup kita, jika kita ambil hak orang dengan jalan yang batil, boleh ke tuan-tuan? Jika kita masih suka menghina orang, berhenti tuan-tuan. Allah didik jiwa kita. Dia jaga mulut kita daripada hina orang, dia tangan kita daripada komen-komen yang menghina. Kebencian dan menghina ni tuan-tuan adalah manifestasi daripada sifat iblis dalam jiwa kita. Kadang-kadang Allah Ta'ala ada kita kelebihan ilmu, kita jangan pandang rendah orang tak ada ilmu. Allah Ta'ala kita kelebihan harta, jangan kita hina orang tak ada harta. Allah Ta'ala kita amal soleh, jangan kita hina orang yang belum boleh amal soleh. Subhanallah, sebutlah maha suci Allah yang menjadikan buruk penyata bagi kebaikan, yang menjadikan maksiat penyata bagi amal soleh, yang menjadikan kekurangan penyata bagi kelebihan. Ingatlah tuan-tuan, ketika mana kita nak menghina, sebenarnya telah masuk satu daripada sifat iblis dalam jiwa kita, iaitu ujub. Kita terasa kita lebih mulia dengan ilmu yang kita ada. Kita rasa kita terlebih mulia dengan harta yang kita ada. Kita rasa kita terlebih mulia dengan kedudukan pangkat yang kita ada. Kita rasa kita lebih mulia dengan rupa parah yang kita ada. Ni semua sifat-sifat iblis yang Nabi amat takut. Sebelum mati, didik riyadhah tiap kali mari detik di hati kita, aku ni lebih mulia, aku ni lebih ada orang. Buat minta berlindung dengan Allah. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Ni adalah bisikan-bisikan iblis